Hai murid-murid pandai. Jom belajar bersama Billy, Oli dan Cikgu Eza. Hai semua. Cerianya hari ni, Billy. Betul, Oli. Jom kita belajar tentang warna. Cantiknya taman ni. Jom kita lihat warna sekeliling. Jom. Billy, tudung saya ni warna apa? Oh, biru. Macam warna langit tu. Dan baju saya hijau seperti rumput ni. Oli, tengok burung tu. Warna apa burung tu? Coklat. Sama macam warna pokok ni kan? Billy, apa warna buaian kita ni? Kuning. Macam matahari. Cantiklah bunga raya berwarna merah ni. Wangi pula tu. Oli, seluar saya berwarna hitam. Tiang ni pun hitam. Yelah, mesti kasut Cikgu Eza pun hitam kan? Cantiknya rama-rama tu, Oli. Yelah, rama-rama tu warna ungu, Billy. Ada rama-rama lagi satu lah. Dan rama-rama tu warna biru lah, Billy. Bangku ni putih. Macam awan gebu tu. Awan tu putih. Bangku pun putih. Tengok kumbang ni. Kumbang ni warna merah jugalah. Ada katak. Katak tu warna hijau. Tengok pelangi tu. Cantik kan warnanya? Mestilah cantik. Billy dan Oli, seronok kan belajar warna? Seronok, Cikgu Eza. Bye semua, jumpa lagi.